Alhamdulillah siap untuk sambal goreng sayur. Nanti kita sediakan video full. Yang ni kita boleh makan dengan nasi empit. Kalau yang biasa makan menu nasi ambeng Jawa tu, ini antara dia punya sambal goreng yang dimasukkan dalam nasi ambeng. Tapi bila raya ni tengok kita makan dengan ketupat boleh, nasi empit boleh. Kalau ada yang lontong daun pisang tu kan, insya-Allah sekejap lagi ni lontong kami dah nak siap. So yang ni siap je, elok je siap. Sambal goreng tu anak turun nak makan dengan ketupat. Alhamdulillah ketupat buat semalam. Memang hari ni sejuk elok lah untuk dimakan kan. Letak pula kuah kacang tu. Alhamdulillah. So, salam Aidiladha untuk semua sahabat Arya. Semoga semuanya sentiasa dalam limpahan rahmat Allah.